Konnichiwa. Mama-san, dice que tu reinado ha terminado. Dia tak tahu ke apa. Sial aku One Piece champion. Musibah ni. Kenapa kita? Kenapa? Sayang kenapa? Selamat datang kembali ke Talk Folks Podcast, guys. Welcome back, guys. And salam Ramadan. Salam Ramadan. Kita masih bersama Kai Yeah. Kayum. Kai Rahman. Kai Rahman, ya. Sorry, aku lupa. Nama suria dia. Oh, yeah. Okay, guys. Sebelum kita mulakan episod ni, kita nak cakap untuk siapa yang belum order bukan Ramadan, Hari Raya Family Pack. Yes, saya raya family pack daripada gerai Nenek Uber. Yes, so untuk siapa yang belum order ataupun korang rasa korang tak ada time nak masak, maklumlah sekarang semua dah makin busy. Semua sekarang kalau boleh nak instant. Betul. Untuk save time lah. Betul. Hari tu aku pergi gym dengan Kit. Kit cakap, ya aku rabak saya nari. Cakap, Sal, aku tengah settle invoice dengan cat rumah at the same time. Gini tau. Dah cat rumah. Jadi siapa-siapa yang dah start kemas-kemas, macam wife aku dah start hantar cooling kaseri. Cooling what? Tak, dah hantar cooling kaseri. Apa tu? Sofa ataupun katil. Oh, yang bersihkan Tak. Dia jual sofa macam heat vent kaseri ni Oh, semua. okay. Dah hantar cooling lah. Aku pun dah tengah tengok sofa. Actually tak payah. Tak, kena. Oh, Pasal kau kena? kucing aku dah run up ke sofa aku. Oh, okay. So kali ni insyaAllah kalau beli sofa yang pets proof punya. Kan ada banyak. Oh really? Diorang buat sofa yang khas untuk kucing tak boleh cakar. Okay. Tapi kalau aku tanya kau, since kau dah ada kucing lagi lama, kalau kau beli yang dia punya scratching pole tu tak works Works. Dia memang nak kena ada benda tu kan? Yes, pasal ada orang nak asar diorang punya paws, diorang punya kuku-kuku. Especially kalau kita baru ketip kan? So kalau kau beli benda tu, baru-baru memang tak load. Okay. Lama-lama dia dah try. Ini tempat aku dia akan buat IC. Oh, okay. Pasal aku punya sofa dah run up. Dulu mistake aku beli benda tu. Aku beli kat kondo. Tapi tu time dia kecil. So dia tak tahu macam mana nak pakai benda tu. So aku jual lah kawan aku. Lepas tu dia dah besar gini, dia dah pandai benda-benda gini, habis sofa aku. Betul. Dulu baru-baru pressure aku pergi rumah kau. Dia tak allergic Aku kucing. allergic. Oh. Aku bukan takut, aku allergic. Dia mata boleh bengkak Sul. Oh, serius lah? Serius. Rabak man. Kalau kau macam allergic kucing, kau masuk tapi kucing tu dalam bilik, kau akan kena juga. Hama-hama dia Rasa bakal kena. rasa. Oh, serius Oh, gitu susah Dia kita discuss satu nak buat lagu kan, kita nak shoot video mah. Member mata dah start bengkak. Leceh ya. Okay, so patah balik dekat yang Hari Raya Family Pack ni. So untuk siapa yang belum order, korang boleh order is now open. So korang boleh pergi call orang lah ataupun message orang di 86114560. Betul. Macam yang kita dah pernah cakap, korang akan dapat thermal bag, and that inside that thermal bag ada all the vacuum pack frozen punya. Itu penting kan? Lauk lah. Yes. Vacuum pack is very important. Vacuum pack dengan So frozen. how long will it last? Okay, frozen. so based on Filza dengan Sabrina semua, tu benda safely to say kalau kau letak kat freezer, it can last very long lah. Yeah, because freezer. Yes, as long as you don't tamper with it lah. Pasal dia dah vacuum pack. Oh, as long kau tak macam kalau dah tak freezer, hari ni nak masak kau keluarkan, tak jadi yang masuk balik. Itu tak boleh lah. Ataupun aku rasa kalau macam gitu masih boleh pasal dia vacuum pack, unless kalau kau dah buka, dah potong, kau masak setengah-setengah, ataupun kau dah masak, kau sejukkan, kau masuk dalam fridge, itu is at your own risk. Dia punya orang cakap life term dia dah kurang shorten sikit. And the thing is dalam makan ni, of course there are advisory, tapi dorang tak boleh really advise kau. Dorang kalau betul-betul is as soon as possible kau consume lah. Correct. Tapi kalau yelah, kadang rumah Melayu ni kita kadang simpan lama. Jadi tu is at your own risk lah. Betul. Tapi so far kita dah pernah try, pasal kita dah dapat benda tu. Yes, aku dah try. Sedap. Memang steam. And dia senang. Dia tu benda aku letak dalam daripada freezer tu, aku letak dalam air panas sikit, kasih dia macam tor benda tu. Lepas tu masuk dalam kuali, panaskan dah. Tak payah tambah air, tak payah apa. Minyak pun tak payah tambah. Ni tau. Pasal diorang dah masak. Yes. Sama goreng pengantin yang kita dapat. Yang kita dapat sama goreng pengantin. And dalam dia ada, and dia family pack ni dia siap dengan lontong everything. So memang dah ready. Segala-galanya untuk macam kau nak air raya tu. Betul. Semua ada lah. Lontong belum masak. Dah masak. Masak. dah rebus punya. Dah rebus punya. So senang lah.
So satu family pack tu boleh makan dalam 4 to 5 packs. Ya. Macam Dre cakap, kita advise kau beli 2 pack, 2 family pack. Kalau gitu aku advise beli 3 lah. 3 pun boleh juga. Pasal kita standard kan. Kau tengok kita raya pertama. Pagi kalau let's say kita Tak, petang raya dia yang buka tu. nak rembat dah tak peduli lah pasal calorie intake apa ni semua. Okay, buka last tu dah lauk air raya tu kadang. Tu dah habis. Dah Betul. satu set dah habis. Pagi sebelum pergi sembahyang raya kadang orang rembat dulu. Orang macam aku. Balik rembat lagi. Yes, correct. Nanti malam rembat lagi. So aku cakap Tak dua boleh. tak cukup. Betul. Tak boleh. So aku advise tu orang yang family besar lah Betul. Kalau tak besar sangat pun normal family macam Kita 4 taruh orang. lah 5 orang lah. Okay, 5 orang. Aku rasa safe lah kau beli 2. Tapi pada aku pun kau mesti nak lagi. Yalah, betul. Tapi kau boleh add on kan? Yes, boleh. The dishes yang kau Macam minat let's say kau suka rendang, betul tak? Kau boleh cakap aku nak add on rendang lah. Rendang extra. aja. Boleh beli ala carte. So dalam ada lontong, ketupat Ketupat instan, ketupat instan. Lodeh rendang, rendang, sambal goreng pengantin, Sambal goreng pengantin. ayam. Tak salah aku ayam pun ada. Betul, ayam masak merah. Ayam masak merah. Tapi kalau korang nak confirm, pasal kita tengah cari-cari message ni, kita tak tahu diorang letak kat mana. Tak, as in adalah dalam, tapi kita tak tahu kat mana pasal banyak sangat. Dia ada ni macam let's say daging rendang, sambal sotong, bergedil. Sayur lodeh ni semua. Ada sambal belacan, serunding, nasi, semua ada. Macam banyak apa? Tak. Nasi tu mana yang kau tengok? Oh, tu lagi satu. Nasi tak ada, Ray. Salah. Tak. Itu buka Syul. Itu family set meal untuk buka. Yes, itu yang ada timing tu Yes. Ini family betul, pack betul. untuk raya. Okay. Tapi korang boleh check dengan dorang lagi to be safe. Tapi yang aku ada ni sekarang ni dekat message ni, kita ada discount code guys. So kalau korang nak beli family pack raya, korang boleh code TalkFox 2025. Betul. Okay, all dishes will be delivered frozen and chilled. Tapi please note, delivery will be between 20th, 21st and 24th March based on your location. Correct. And the thing is, delivery date, pre-order dia close by 15 March. Yes, 15 hari bulan, which is on the Saturday tak salah aku. Saturday or Sunday. It's a weekend lah. Yes. It's a weekend. Ni korang punya last order. Yes. Because dorang pun need time to prepare. Pasal ni makanan bukan makanan-makanan ringan guys. Ni bahasa betul-betul lauk punya. And don't worry lah, even kau dapat on 20th, kau can still keep because it's frozen. Yes, betul. And kalau kau jenis hari-hari nak makan sebelum raya, then kau kena beli 7 set, 8 set. Betul. Beli satu hari makan satu set. Betul. Lagi untuk macam umur kita ni, aku rasa kita busy nak masak. Lepas tu macam rumah mak aku dah tak kasih dia masak. Yelah, dah tua, dah penat. Pasal dah penat. Mak aku pun aku cakap kan, tapi dia gil. Betul. Diorang memang at least satu lauk Nanti apa tau? Nanti malam raya ambil lauk. Ya, betul. Dah siap. Betul. Datang Tapi dah siap. mak aku for the past few years dia tak masak, kakak aku yang masak. And kakak aku yang masakan ni sama dengan mak aku. Itu penting. Jadi kira masih dapat rasa lah. So tapi untuk siapa-siapa yang macam kita ni sendiri busy, lepas tu maybe mak kau dah tak nak suruh masak semua, belikan extra. Betul. Yes. And kalau korang nak tahu, kalau kau code TalkFox 2025 ni kau dapat apa, kau akan dapat $5 off with free delivery. $5 off with free delivery pada aku is a good thing lah. Yes. Sedap lah dia punya discount tu. Free delivery dah. Free tau. Kadang kau kat Jurong, Pasal orang selalu kadang tanya, delivery mahal lah apa. Betul. Pakai ni kot. So- Pasal standard aku interject sikit Pasal standard delivery pun sekarang tak murah guys. Tak murah. Lain lagi kalau Island Wide. Tak ada. Kadang orang ingat kita nak charge Markup tinggi. lah, markup kira. Padahal itu memang the price yang delivery Betul. company kasih. Memang kalau ada charge $12 lah delivery tu. So anything korang boleh direct order di 8611-4560. Okay, sekarang since kita berbual pasal makan, kita cakap pasal, since kita masih dalam bulan puasa ni, kita cakap pasal bulan puasa dulu lah. Betul. Korang punya steam ni dekat air ke dekat makan? Aku jenis kat makan. Pasal aku suka air manis, but aku not macam nak kena minum air manis tak. Dia kau nak rasa je kan. Macam air manis. for that buka. Kalau buka je. Kan. Aku tak cari air sangat. Faham? Aku makan. Okay, makan apa specifically? Makan yang aku punya go to kira nak kena ada lah kalau kau buka. Kira every year puasa nak betul. makan.
Ini berat Aku tak tahu actually apa. Aku rasa biryani kot. Okay, biryani steam sure. Ataupun macam nasi mandi gitu lah, that kind lah. Okay, cakap pasal biryani kan. Macam mana korang nak korang punya biryani? As in, ada orang lain tau. Okay, contoh aku, biryani aku is ayam goreng. Okay. Tak. Aku mutton. Kau dam. Okay. Aku kena mutton. Oh, serius Aku tak boleh. Ayam aku tak minat. Kalau biryani biryani aku boleh makan ayam lah. Cuma if biryani mutton dam. Okay. Faham. Kalau aku ayam, antara ayam yang lauk tu dengan goreng, aku suka ayam goreng. Okay. Yang apa? And the thing is, aku suka kari ikan. Alamak. Wah, aku tak boleh Syul. Easy lah kau request. Aku suka kari ikan je. Wah, tak boleh Syul. Even kalau prata, aku kari ikan pada aku sedap lah. Kau dengan bini aku sama. Kari ikan je. Aku suka kari ikan yang Cina punya style. Oh, lemak-lemak meh. Okay. Oh, dia yang lain fish tau ya? curry. Dia lain tau. Itu sedap je. Dia lain. And dia ada masam-masam sikit. Betul. Ya. Dia ada taruh asam sikit. Okay, Siwat aku tak liu macam aku. Easy saya ni. ayam. Sekejap lagi sahur. Betul. Ayam aku aku kalau nasi biryani, ayam goreng dengan kari ikan. Sedap je. Kalau aku nak tahu nasi biryani tu betul sedap ke tak Okay. Aku akan ambil ayam. Tapi aku ambil dam je. Okay. Kira dada punya chicken breast punya. Kan ada combine punya dada dengan ni. Okay. Tu aku nak tahu biryani tu betul power ke tak. Tak payah taruh kuah bro. Yalah, makan gitu. Kalau aku makan gitu dah sedap gila kan. That's it. Betul. Mana biryani dia power lah. Betul. Biryani pun masak aku ada dengan ni. Kalau biryani mesti nak ada acar, paceri. Acar, yes. Acar, yes. Nenas. Ya. Alamak. Tu macam complete. Itu complete saya. Betul. Cuma tak boleh buat. Padahal dulu muda-muda tahu tak nak. Dulu muda-muda kecil-kecil tak nak. Sedap tau benda tu actually. Sedap muda-muda gila. tak nak. Dia ada dua. Dia ada pineapple kan. Ada yang dengan ni dengan asam. Yang acar buah. Itu pun mesti acar buah pergi je. Betul. Ada acar buah is just manis. Ada acar buah ada letak cili padi. Betul. Yes. Yang pedas punya. Kan ada jual lah macam kat pasar-pasar. Betul. Yang betul lah. Itu pun semua NTC, steam lah. Semua steam. Steam macam tu. Baik. Steam Itu juga. kalau nak makan dengan acar buah nak ada kuah. Untuk aku lah. Dia macam perfect match lah. Dalca kan. Dalca taruh acar buah, nenas tapi kau kopik sikit. Dah tu chicken breast tu. Betul. Kau kopik itu, kau kaut dengan nasi kau punya. Kau sumbat. Itu Sampai telan air itu satu. Kalau tak, kau ambil papadum yang dia punya Hancur kan. either hancurkan kalau Atau kau macam buat kau scoop saup, kau buat scoop. Masukkan Dre. Sedap Dre. Betul. Mana nak buat biryani? Sekarang pukul 1.45 pagi. Sahur biryani lah. Betul Giri, tu satu. Okay, aku pula kalau bulan puasa ni, aku tak tahu pasal hari lain aku tak cari. Aku suka cari kuih. Sama lah. Kuih Melayu traditional kan. Yes, kuih Melayu. Ataupun aku suka cari cempedak goreng, goreng pisang, keledek goreng. Aku tak vade. Aku tak suka goreng-goreng. Oh, kau tak suka? Keledek goreng okey. Jangan bulan-bulan puasa terasa keledek bingkuk. Betul lah. Betul pun kan. Batal Syal. Keledek bingkuk. Aku tak tahu asal lah. Aku suka barang goreng-goreng lah. Kalau kuih-kuih Melayu, aku bulan puasa yang aku akan cari every puasa, kuih jongkong. Langling hot ni lah. Yang daun punya. Ya, correct. Tapi betul, kuih jongkong kadang-kadang dorang sekarang ni, dorang dah improvise tau. Dorang ada buat yang macam tu dalam Tupperware. Tak steam you. Tak best. Nak kena yang daun pisang tu. Yang daun pisang tu dalam ada plastik pun tak steam. Yalah. Ada plastik lah. Plastik dia biar kat luar. Betul. Correct. Baru aku tahu apa pasal nama dia pencuci mulut. Betul pun. Pasal memang kau bukan yang makan benda tu banyak. Tapi kadang-kadang kau nak macam nak rasa-rasa lah. Tapi kadang terbanyak kan. Betul. Tu kuih jongkong, tak betul-betul 4 pun boleh jalan tu kan. Betul je. Lagi tengok TV. Macam-macam aku cari. Kau tahu aku cari apa? Kau tahu suji lembik? Suji. Bukan biskut suji tu yang kat dalam tu macam suji kala kuning meh. Bubur suji. Bubur suji yang tengah ada cashew. Ada cashew dengan ada kismis. Ada resin. Itu Indian punya ni kan. Aku rasa tak macam tahu lah. ni, Aku not sure where it's. Tapi kau tahu kan, manis tu. Memang manis. Sedap je. Tapi betul bulan-bulan puasa ni kau buka. Alamak, kau punya sugar tak boleh kontrol lah kadang. Tu yang Aku pula hantu air. Okay, cakap saya. Aku tak boleh tengok air kala-kala je. Alamak. Jadi kat bazar, sekali baru
Bazar Jurong West aku pergi. Ada air balang tu. Aku dah nak buka ni. Aku tengok okay, lagi 20 minit aku buka. Cakap beli apa So aku tengok mango, coconut, jagung. Jagung. Aku dah start bang, coconut shake, mango, jagung, dengan apa? Lemon lime Oh okay. Beli dah busy kan. Air je Tapi nak minum kau seorang. Aku nak rasa-rasa je actually. Tapi yalah, ada tu sedap lah. Ada tu dia kurang sikit. Yalah. Tak habis salah kadang mungkin orang berpuasa. Orang puasa pun bikin kan. Tapi yang tak sedap sangat pun dia sedap kan. Betul. Tak kena gitu. Terus buka kira nak kena ada tu kuih-kuih Melayu lah. Ya. Kuih-kuih Melayu steam. Steam. Tadi Ali makan aku makan. Aku nampak kat luar. Aku makan. Aku dah alamak ini sedap Sul. Steam. Steam tau. Kalau kuih Melayu macam bukan yang goreng kuih apa macam putri salad ke apa ni semua. Orang minat mana? Aku semua benda aku suka ni apa tu? Alamak apa dia macam putri dia putri salad tapi dia sagu. Putri salad. Pulut-pulut dia kat bawah tu dia bukan pulut dia. Dia sagu. Talam sagu. I think something like that. Okay. Steam kan. Steam. Aku actually kuih Melayu semua boleh lah. Sama lah. Kuih lapis okey. Talam ubi okey. Kuih lapis yang boleh siat-siat betul kan. Tu anak aku punya. Tapi kuih lapis Melayu bukan kuih lapis nyonya. Kuih lapis nyonya yang kala-kala. Tu aku macam okey lah. Tu manis lah. Yes. Tapi kalau putri salad ni semua aku favourite. Talam ubi semua aku favourite. Semua lah. Putri salad semua. Tapi pulut dia aku buang. Oh serius Kau makan hijau. Engkau lah yang punca segalanya. Betul. Engkau lah yang buat kuih tart main inti hilang. Betul. Engkau lah yang tapi kuih tart aku pun very picky because nenek of aku course. buat kuih tart. Yes. So tapi kalau kuih tart tu steam kan, aku boleh habis lah satu. dia kira yang melt in your mouth ni. Dia ada tau. Kuih tart pun ada art. Betul. Tak payah gigit ni tau. Yes. Kau taruh gini kau tekan. Dia yang cepit punya tau. Itu old school punya. Itu dah susah dapat. Gentle macam kau dah susah dapat. So kuih tart pun ada art. Tapi itulah, cakap pasal kuih, kalau kuih tart kuih raya ni, kalau rumah kau buat kuih, kau tengok satu rumah sampai bau. Kacau. Tak ada dulu kita pernah tak budak-budak raya-raya kan kat Tiban. Kita ada tu kawan aku ni buat rule bodoh Okay. Rumah siapa tak ada apa dia cakap tak ada kuih makmur apa. Rumah siapa tak ada kuih makmur, payah dah rumah. Okay lah. Betul-betul lah saya. Kena lah. Dia boleh tanya mak orang. Cik, kuih makmur tak ada sih tahun ni? Babi je budak. Itu lah. Saya saja ada karul. Tapi yalah, dia bahasa aku pula suka macam pergi rumah members. Let's say satu kuih lah yang sedap nak mampus ni. Masa let's say the best kuih kat situ kuih tart kan. Aku angkat seorang, aku diam je. Aku diam aku makan sendiri. Sampai pula tengok, tak ada, engkau apa yang makan seorang sedap apa? Tak sedap lah. Tak apa, tak sedap. Girik Asya. Bulan puasa. Kita cakap pasal bulan puasa memang makanan bulan puasa bulan puasa. Aku lagi satu yang aku suka side dish yang tak necessary langsung. Pasal kau dah makan, yalah main kau makan nasi semua. Seperti rojak India. Itu side dish. Tambah-tambah. Sibuk food coma macam tu. Murtabak. Rojak Bandung. Kau suka murtabak Aku perasan suka rasa-rasa gitu. Tapi antara murtabak dengan roti john, aku akan more inclined towards murtabak. Murtabak sedap. Tapi betul lah. Roti john aku dah nampak ni yang Malaysia punya. Ibu orang ni creamy lah. Dia punya daging ribut. Berkicau memang kan. Tapi actually dulu kat rumah mak aku, roti john buat sendiri je. Yalah, sama mak aku sama. Aku sekarang dah tak buat. Tapi actually senang je nak buat. Memang senang. Senang je. Daging cincang Nanti orang taruh kat mana? Daging cincang kadang kaling-kaling. Kau tuang dulu. Taruh roti. Taruh tu. Dah settle. Dah settle lah. Lepas tu ambil diorang buat sos diorang sendiri. Yes. Dah settle. Bukan susah. Banyak side dish lah. Sekarang nak buat tak ada time lah. Senang cakap. Lagi satu yang barang-barang goreng. Leko, samosa, benda-benda gini lah. Aku tak sangat. Aku goreng-goreng pun aku tak sangat. Kalau kuih, Wadi. Kalau kuih, Kalau macam kau cakap goreng-goreng, samosa tu, tak berapa sangat. Tapi kalau ada makan lah. Tapi kalau ada makan lah. The thing is, time buka ni, kadang-kadang kau tak nak benda tu. Tapi termasuk mulut juga. Betul. Pasal kau jangan serve dekat atas meja. Kau jangan serve atas meja. Termasuk mulut.
Asalkan as long time buka lah. Betul lah. Jangan before buka lah. Lagi lama, okay, macam that time first day puasa, aku duduk, aku buka kat rumah mak aku. Kat atas, aku kan tengah jaga makanan. Jadi, aku makan aku punya portion. Lepas tu, dekat atas tu ada takoyaki. Ada benda-benda like, kau tahu lah, rumah mak buka busy kan. Niat aku setakat nak duduk, pasal nak tunggu ambil uduk pasal orang tengah solat. Okay. Bawa-bawa mak aku nampak apa tahu aku, okay, ambil satu makan. Mak, gitu tu lah, ayat gini, ambil lagi satu. Habis. And takoyaki ni, aku boleh masuk gitu tau. Tak payah gigit setengah. Takoyaki pun aku tak favourite sangat. Aku tak favourite sebenarnya dia. Tapi time buka lain. Pasal makannya. Pasal dia macam mana tau. Nanti, okay, let's say kau buka family. Ya. Abang ada ke kan, kakak ipar ke apa ni semua ada. Mak kau dah masak. Nanti kakak ipar kau datang bawa makanan daripada bazar kan. Sikit. Ya, correct. Lepas tu kau tengok. Banyak lah. Suara buffet Ramadan lah. Betul. Aku tu banyak saya. Tapi nanti makan. Tapi mesti bawa balik lah. Betul. Ya, bawa balik lah. Kita akan makan je. Sahur makan sikit, nanti balik tengok TV kan. Makan sikit. Nanti sahur makan sikit. Dah settle. Ya. So, aku sahur pula. Masa aku buka, aku cepat kenyang. Okay. Sama. Pasal dah perut kosong. So kalau dulu aku punya heavy meal is lambat. Pukul 10. Macam gitu. So aku starting tu biasalah kuih muih kan. Ya. Kurma, kuih muih, air putih aku drag first lah. Ya. Drag kurma, lepas tu air manis sikit. Lepas tu kopi. Kopi panas. Kopi nak ada. Lepas tu keluar rumah jap. Sap kot lah. Dia punya feeling kan. Rabak je. Pegang railing lah Syul. Rabak je. Kena kan first punya gini lah. Buyung ayang lah. Aku kat luar ada kerusi Decathlon. Memang tempat lepak lah kira. Memang tempat lepak. Dah sandar. Bahasa kerusi Decathlon tapi sandar tapi dinding tau. Itu ya diam je. Baru aku masuk. Tapi best tau. Best. Girik. Kau masuk kau dah function. Aku akan bawa kaling aku pergi luar rumah. Betul. Aku akan bawa kopi panas keluar rumah. Yes. Aku duduk kat tangga kan. Pasal kalau aku kat rumah mak mertua aku tak isap rokok lah dalam rumah. Okay. So aku sekarang pun sama. Kalau aku kat rumah aku pun aku tak isap rokok dalam rumah. Luar rumah. Aku practice that lah. Bagus lah. So aku keluar, aku bawa air, duduk kat stool kan. Enjoy. Ya. Lama je. Yalah. Aku main enjoy tu bukan macam selalu aku isap rokok punya. Satu batang lama lah. Shoot kan. Shoot. Kejap lagi nak bangun. Ding. Wobble lah. Giri Asia. Pasal yelah kau dah satu hari. Betul. Tak kena. Sekali tu kira kau punya look forward apa. Betul. Tadi aku pergi bazar Kandahar. Okay. So Kau hari-hari pergi bazar? tak ah. Berapa hari dah aku tengok kau pergi bazar ni? Tak, that time first yang aku pergi is sebelum puasa. Oh ya. Yang aku buat kau konten air, tu. Yang ni tadi pasal aku ambil wife aku siang. Lepas tu aku sempat lah sempat pergi bazar. So bila aku jalan, bila hari-hari lain kau pergi bazar, aku tak makan mi goreng kuning. Aku tak makan. Aku lagi prefer bihun goreng. Sama. Okay. Tapi bila dah puasa, aku nampak bihun goreng yang display tu macam sedap. Aku jarang cari tahu bergedil. Okay. Tapi selalu kedai bihun goreng, kuih tiaw goreng, tahu bergedil. Kata macam that kind of shop. Tengok macam sedap. Tapi tahu burger dia steam je. Tahu burger dia steam dia. Tapi aku tak beli lah. Tapi macam kau tahu macam semua benda kau nampak sedap. Betul. Lepas tu kau jalan kau nampak kebab Pun sedap. Shawarma. Padahal selama ni ada je. Selama ni ada. Dorang tak lari mana. Dorang kat situ juga. Mana-mana kau boleh pergi ada. Lepas tu kau nampak apa lagi? Tadi kalau aku ingat lepas tu burger lah. Burger tak boleh lari. Standard lah. Lepas tu air balang memang dah banyak. Lepas tu kau tahu ada kedai yang jual just daging je. Daging. Kau tahu macam lamb chop kecil-kecil. Yang dia dah masak-masak Itu aku favourite. Sekali dekat bazar kau dekat Select Fest kau beli. Aku beli. Dia ada tu dengan meatball dengan apa-apa. Yes, tu aku favourite. Combo. Meatball dengan itu atau ada fries kan. Tak salah fries pun ada. Dia mahal Dri, tapi sedap je. Mahal ya, tapi best lah. Betul. Alamak. First time aku makan tu dekat JB Bazar. Aku pun tengok. Macam boleh jual gini Macam daging dah potong-potong. Aku tengok RM20 apa. Aku beli lah. Memang pergi. Itu aku makan kat Select Fest. Berkecap. Memang. Berkecap. Tapi tu kalau kau bawa balik rumah, kau makan nasi putih settle. Actually memang. Saya ada sos itu banyak. dah gitu. Sekarang aku buat macam mana? Dah gitu ni. Dah dapat kan. Aku buka. Aku pergi ambil nasi. Terus aku taruh on top. Settle lah. Gaul.
Alamak, Pergi wah sah. pressure. So Kalau macam aku ni, kalau korang pergi JB, korang kena try itik golek. Korang kena cari. ya, ayam golek aku pernah beli. Tak, makan. itik kau kena try. Baik. Tapi itik, ada orang tak suka dia punya texture. Tak, ni baik. Kat mana ni? Bini aku tak suka makan itik. Ha. Aku beli ni, dia suka. Last year was at Taman Suria. Tapi this year aku tak tahu mana lah. Oh, okay. Oh, Taman Suria. Ya. Okay. Taman Suria kat mana? Dekat Southern City Sak yang Giant tu. Giant. Is it Giant. Tuas punya side? No. Tak, bukan. kau type Southern City. Oh, okay, Kalau okay, kau pergi JB. Giant Southern City. Dia ni Giant dia. Tapi Giant dia old school punya. Okay. So kau park kat rest tu lah. Opposite Giant dia. old school. Old Giant school dia punya. kipas standing punya. Yes, Giant dia gitu. Dah tu kat luar dia jual cendol lah. Dia ada open car park Yes. open Dia car park ada tu. jual kuih keria juga. kat Kuih luar. keria. Aku rasa aku tahu Giant mana. Pasal Joy pernah ajak kita pergi karaoke. Kau cakap situ. Yes, correct. Giant lama punya. Itu lah Southern City punya. Okay. So kat situ kau park. Opposite dia is the Ramadan ni bazaar. Bro, wild lah saya bro. Makanan dia wild. Ni kira dah macam kau pergi. Kau dah macam masuk bazar Gilang lama punya. Oh, that Open kind of fire vibe punya. girik sure. Kau tengok. Itu dia mie golek. Kau makan kerang tak? Kerang makan selalu. tu. Kerang besar Besar-besar. gini. Oh, serius? Thailand punya. Thailand punya. Wah. Kupang Thailand kau tahu Yes, lah. betul lah. Lebar-lebar. Lebar. Lebar-lebar kupang dia. Betul. Inject punya. Tinggal cecah je. Yalah, kupang nak kena cecah. Cecah juga. sauce apa? Cecah sauce dia. Ya. Oh, gini Wild lah. Open fire. Berapi. Singapore tak ada lagi open fire. Tu masuk. Tu yang boring. Tu kau masuk. Keluar. Hapak. Betul lah. Kau dah kena dengan dorang ada apa Sate tau. semua dia. Sate dong sedap. Ada nasi ayam kicap. Aku beli. Which Sedap, is susah nak jumpa sekarang kat Singapore. Ya ke? Nasi. Ni nasi ayam kicap macam mana ni? Tak, maksud aku just nasi lah. Oh, nasi. ya. Dah tu ayam tu dia dah panggang. Dah ada macam sos kicap dia. Oh, yalah betul lah. Dah tu sate. Sate. Kuih-kuih. Kuih Komplit dia. lah, Dah tu kuih apa? Gado-gado Gado-gado. Ada satu kuih aku beli dia macam badak berendam punya kuih lah. Tapi bukan dalam santanan. Bukan. Ya. Hijau tu. Ya. Kecil-kecil dia punya. Onde-onde. 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 Oh, senang masuk mulut ya. Kecil-kecil. Lepas tu dah andungan fresh punya dengan kelapa dah steam punya. Alamak. Dia taruh dalam paket macam plastik merah tu. Oh. RM2 ke RM4. Banyak saya. Itu kalau gini layan lah. Betul. Aku rasa problem is bukan problem. Aku rasa kalau kau nak orang lagi banyak beli, kau buat yang boleh senang masuk mulutnya. Betul. Pasal for the longest time kita ada kuih keria yang besar kan. Lepas tu ada satu company kat Singapore buat kuih keria kecil gini kan. Dah semalam bini aku ada kawan dia hantar. Yang kecil ni. Tu alamak. jahat tau. Jahat Dah rasa. macam jemput-jemput lah Syul. Betul. Kau makan satu makan kewa. Itu Singapore punya company tau. Yes. Dah tu dia punya dalam kotak tu yang bini aku dapat ni ada naga sari. Semua kecil-kecil tau. Ada naga sari. Ada kuih keria 3 macam. Oh, serius. Bulatnya yang ring tu ada 2 macam satu terang sikit, satu gelap sikit. Satu yang bulat-bulat macam kau cakap tu. Hexagon pun ada. Ada hexagon, octagon, semua dah masuk. Pentagon semua ada kat dalam. Kecil tau. Lepas tu ada macam-macam kuih lah. Kuih Melayu. Dia dah satu kotak lah set. Oh, Kau idea kau buka ni? habis dia dah macam cantik tau. Dia display. Aku buka tu ini habis ni sekejap lagi. Habis lah Syah. Ini kena Dia ada macam sampler lah. Yes. Macam itu. Itu danger. Itu danger. And the thing is orang akan beli banyak. And even dia punya kuih Nagasari dia kecil. Biasa kau buka satu kali jalan. Yes. Dia habis satu kali jalan habis. Dia Habis. buat macam itu. Oh. Aku tengok sialah budak-budak yang Idea. buat gini idea. Actually kopi kita nak buat kecil ni deh. Orang Shot, komplain. Satu shot. Orang komplain. Satu shot $7. Nak Kena maki lah. maki. Ini orang share. Tapi share dia maki kau. Betul. Kan ni Tok Fox betul Melah Hanat. Satu shot 7 ketul. Tadi kita jual nasi. Dulu satu shot mahal boleh bayar. Satu shot 14 korang tak bising. Betul lah. Satu shot 7 ketul bising. Bukan Pasal apa dah bising? Ah, Dulu satu shot 3 ketul boleh dapat. Kau Mak Sultan. yalah betul lah. Kau bukan angkat satu shot, kau angkat satu tray lah. Ya betul 30 Orang ketul ya. datang gini lah. Taruh tumpah-tumpah. Orang okey. Okay je. Okay, makan ni kalau nak cakap sama makan ni cerita memang tak habis lah. Tak habis. Tapi makan tu lah. Kalau KP boleh gastrik kan.
Boleh lah. Boleh Pasal gastrik. kau tengok satu hari perut kau ni Kosong. kosong. Kali kau tahulah kita nafsu mata. Betul. Oh ini air bandung ni, kuih ni. Sakit perut. Betul. Aku every year sakit perut. But bukan gastrik. Habis? Nak buang je. Oh, faham. Aku boleh duduk 30 to 45 minutes tau. Buang. Dia bukan aku duduk saja tau. Buang. Oh, serius lah. Aku rasa dia kena bikin lah. Pasal maybe Saka lah. pasal maybe lah. kau punya perut tak biasa. Tagut. Tapi every year lah. Wah, Busy aku. betul juga Pasal aku perasan, aku kalau makan benda yang out of apa yang aku makan, nanti problem. Nanti aku akan banyak buang. Tapi apa ni aku nak cakap? Okay, cakap pasal makan ni, cakap pasal buka. Kita memang macam dulu maybe kita akan ikut nafsu. Macam time umur muda-muda kan, kau semua benda kau makan. Sekarang kita dah tahu badan kita boleh take it, tak boleh take it kan. Yes, betul. So macam kadang-kadang kau makan sikit, memang yelah nafsu tu masih ada, tapi kadang-kadang kau tahu kau makan ni dah cukup Itu paling rabak. Kalau kau dah makan food coma je. Betul. Rabak lah tu. Tapi sekarang aku rasa umur kita dah susah sikit. Pasal kita dah tahu kontrol lah Adri. Betul. Dulu semua aku sebut. Aku cakap dia baru food coma kat rumah. Tapi makan tak banyak. Ni pasal puasa lah. Puasa. First day punya. Makan tak banyak. Oh okay. Makan sikit. Sekejap lagi gini saya termenung. Saya punya aku, saya dah rabak lah. Food coma. Aku tahu, okay, sekarang ni aku tahu aku punya perut dah tak boleh take Maggi. Instant noodle. Maggi sedap je. Betul. Sedap, aku suka. Tapi kalau aku makan Maggi goreng apa, problem. Sahur kena Maggi. Perut aku dah tak boleh take it. Baik juga. 2 serious paket. Telur punya. Tapi kuah tak banyak lah. Betul. Pekat-pekat. Cili sikit kan. Alamak. Berair mulut aku. Tapi korang nak kena buat ni, korang nak kena try ni resepi. Maggi goreng Thai tapi buat sendiri kat rumah. Ecet. Tak, senang. Dia macam kerabu Maggi they call it. Aku rasa tak tahu Okay, kau kasih sikit Okay, resepi. Maggi 2 paket. Sekarang kita buat podcast kita buat podcast bulan puasa kasih resepi Okay, boleh. Aku baca resepi. Freestyle tau. Freestyle. Okay, Maggi 2 paket kau biasa kau rendam. Maggi tepikan. Okay, sekarang kau nak kena tumis, kau hiris bawang besar, Okay. bawang putih, sos tiram, Okay. chili sos sikit, Okay. fish oil, Okay. fish oil, bukan fish oil, itu jalan- fish sauce. Betul jalan Thai punya ni. Ada fish sauce semua. Sotong punya brand. Okay. Betul. Betul. Lepas tu kau nak tambah cili padi apa, kalau ikut Malaysia cili hijau, cili padi hijau. Lepas tu kau masukkan Maggi tu. Kau Itulah boleh. kerabu Maggi. Tu kerabu Maggi. So kau gol. Lepas tu kau ambil daun limau. Yalah. Daun limau kau letak. Rasa tom yum sikit lah. Jalan je. Memang jalan. Habis telur Memang tak ada. jalan. Tak ada telur. Tak, dia Tak ada, pasal tak ada. dia punya freshness punya taste tu. Jalan. Tapi kalau kau nak lagi solid, time kau tumis bawang kau tu semua, kau letak udang dengan sotong. Alamak. Lepas tu kau letak Maggi. Lepas tu kau gaul lagi. Betul. Fish yang buat rasa dia berubah tu is dia punya fish oil dengan daun limau. Betul lah. Kalau kau nak kira makan Thai, memang fish sauce. memang fish sauce dengan daun limau ni Susah nak sebut. Fish sauce. Fish sauce. Macam susah aku nak sebut. Fish oil lagi senang Taruh Boleh. fish oil lah. Omega 3. Omega 3. Easy. Leceh. Buka satu-satu kan. Omega 3 taruh. Itu sedap je. Simple je. Itu boleh jalan 3 paket je. Tak betul-betul. Boleh. Kan? 3 paket kau masak jadi tengok je macam sikit gitu. Gini taruh garpu. Pusing. Betul. Kau. Aku personally kalau Maggi goreng aku suka basah. Ya. Kering punya sangat macam dah tak Of course sedap. lah. Maggi goreng. Paling sedap aku pernah makan. Mana? Haji Kadi. Haji Kadir tak? Tapi Tampines Mall. Tampines punya. Tampines punya kat mana sih? Blok 200 lebih ke mana? Aku lupa lah. Oh, okay, daerah Istanbul dia kecil sana. Dia kecil je. Sedap nak mampus. Dulu lah. Tapi aku tak tahu sekarang macam mana. Aku dekat Haji Kadir juga tak salah aku, tapi kat Lavender. Aku pernah try kat sana. Tak sedap saya. Tak sedap Aku tak tahu pasal. Tapi sekali je lah aku try. Maybe not aku punya nasib lah. Aku suka ni Dre. Kau kalau so far aku try masak-masak, try belajar masak lepas kahwin ni kan. Resepi yang tak akan disappoint kau, semua dia Malaysia punya. Malaysia banyak YouTube food punya content, bukan content creator. Lagi-lagi orang-orang Kelantan masak aku suka. Oh, Kelantan Aku tak Orang-orang tahu. Kelantan masak masak manis Thai sikit. food dia memang dahsyat lah. Oh, serius Habis dia macam simple nak mampus. Ya. Bang boleh masak nasi goreng kampung ni. Nanti tunjuk. Okay.
campak, goreng siap. Ya. Tapi memang orang Kelantan masak sedap. Aku kalau YouTube aku suka Cik Nom. Cik Nom. Kalau dia Cik CHE Tahu. Dia tu tapi dia muda. Cik CHE selalu ni lah Kedah. Aku tak tahu. Ada jauh-jauh punya side. Dah nak sampai Thailand punya side tu. Dia punya resepi paling kira idiot proof lah. Kalau untuk aku kan, kira bodoh kan. Aku tengok aku boleh and dia explain very slowly. Dia campak jadi lah. Campak jadi. Yang paling lagi simple kalau ni Khairul Aming lah. Betul. Khairul Aming ni simple gila. Dia pandai tau. Pasal memang dia macam gini. Kau tahu buat benda tu tak semestinya kau tahu ajar. Tapi kalau kau tahu ajar benda tu, meaning kau pay level of understanding of that thing is really more than other people lah. Betul. Khairul Aming boleh simplify semua benda je. And kalau 30 days dia keluarkan 30 resepi, berapa banyak tu? Betul. And benda dia is macam, walaupun kau tak boleh masak, kau rasa macam kau boleh masak. Pasal very simple je. Very simple. Dengan air dia, aku tak suka, bukan tak suka, maksudnya aku geram sekali kalau dia dah start masak. Kau tu macam dia pay telur, sambal lah, apalah. Simple lah tu. Simple gila. Tapi kau Kau tahu sedap. percaya anak aku suka konten dia tau. Anak aku tak masak apa. Aku rasa pasal simple lah. 9 and 7. Aku consume content dia Consume. Tanya, nanti aku tengah tengok, Daddy we want to watch the hi guys. Yeah. Nanti diorang pilih diorang pilih dua beradik kan. Syok lah. Ready this one. Okay tengok. Tiga beranak tengok. Itu kau lepa, kau dengar lali bising kat dapur dah tahu lah. Anak kau dah tengah masak lah. And cakap pasal ni, budak-budak ni, aku nak shout out sikit kat wife aku punya kawan. Pasal anak dia P4, P3 dah boleh masak sendiri. Serius lah. Aku tak ada tu confidence nak kasih anak aku try. Sama. Tapi anak dia boy masak Maggi sendiri bro. Primary 3. Tapi ajar of course. Daripada dia first dia suka Insta story. Dia punya progress anak dia. First time aku rasa P1 ke gitu, belajar potong pakai kids punya knife. Correct. Lepas tu P2, P3 dia pakai knife betul. Lepas tu first macam as simple as macam mana nak ambil roti, spread dan Nutella semua. Lepas tu move ni. Sekarang P4 dah boleh masak Maggi je. Dah tahu macam mana nak on api. Macam anak aku breakfast semua diorang settle sendiri lah. Oh serius Macam sapu roti lah. Diorang sapu roti atau cereal or whatever lah. Tapi kalau macam masak aku belum berani lah. Kan? Pasal kalau panas kan. Panas ya, correct. Takut panik. Betul. Takut primary 5 beef Wellington jalan lah. Ini lah Master Chef lah. Leceh. Dah kejut lah kau nanti. Papa beef Wellington. Dah mesej kau tau, Papa when you come home on the way back can you buy for me the beef filet mignon, the New York steak, New York apa strip New York strip chestnut. Dah kenapa ada ni? The grass fed one lah, not the leceh. Mau bawa rumput pun dah tahu grass fed. Mahal lah. Okay guys, kita rasa itu sajalah episod yang kita berbual ni. Harap-harap korang tak tertelan air liur bila korang dengar time puasa ni. Tapi walau macam mana pun, jangan lupa order family pack daripada Gerai Nenek Obak. Hari Raya Family Pack di 86114560. And korang nak ingat, korang boleh just code TalkFolks2025. Yes, correct. Untuk dapatkan $5 off and free delivery. Betul. And anything korang boleh lungsuri laman socials mereka lah di Adinda by Gerai Nenek Obak. So that's it for now. Yes, Gerai Nenek Obak, keeping tradition alive. Kenapa?